Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang ni saya berada dekat Elmina, iaitu tempat masyarakat sini sering berjoging setiap hujung minggu. Ialah kawasan sini Subang Dua Butir, Subang Bistari, Denai Alam, Pai Jaras, Saujana yang berdekatan. Kalau biasanya dekat Tasik, sebelah Tasik, sebelah sana tu padat sikit lah. Saya ni tempat lain, jadi tempat banyak. Ni tempat pembangunan. Tapi ada juga sini bawah ni, di bawah anak sungai. Nampak? Tu anak sungai. Banyak ikan tu. Karuan banyak. Saya berjoging untuk kesihatan lah. Untuk apa lagi? Untuk biar kesihatan. Sebab dah usia macam ni, kita kena jagalah. Supaya badan kita tidak dihindari penyakit-penyakit yang berbahaya seperti darah tinggi, kencing manis, jantung. Ialah untuk diri sendirilah, kebaikan diri sendiri. Sebab bila kita dah kena penyakit pada terlantar, siapa nak menjaganya? Diri sendiri jagalah. Anak-anak sibuklah kerja, dia ada komitmen masing-masing. Bolehlah sehari, 2 hari, seminggu, bulan-bulan tu tak tahulah. Jadi sebelum terjadi, kita kena jagalah. Bukan berjoging saja, pemakanan pun kena jaga. Saya lebih suka makan salad, makan buah-buahan, air jus buah. Air manis lain saya tak minum, itu je lah. Air kosong banyak minum. Orang muda pun kena jaga. Bukan orang warga emas saja. 20 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, ada juga dah kena penyakit darah tinggi utamanya. Kena tak berjoging lah tu. Balik kerja sekarang sibuk kan, tidur. Besok pagi bangun kerja, tu baring tengok handset, berpeluh badan tak berpeluh. Itulah, itu mudah kena penyakit tu. Dan samalah menjaga kesihatan ya. Kalau kita tak jaga, memang mudah sangat. Kalau kita jaga, insya-Allah lah, mudah-mudahan tu Tuhan tak memberi makbulkan doa kita, tak memberi penyakit lah. Tapi kena banyak berdoa dan juga ikhtiar berjoging. Saya dah habis berjoging, nak balik dah ni. Semoga dengan video saya ini memberi manfaat pada diri sendiri dan semua. Satu lupa saya nak cakap. Saya sebenarnya berjoging suka sorang-sorang je. Tak suka berkawan ni. Sebab apa? Mengapa agaknya? Apa sebabnya? Kerana apa? Pertama, kerana bila berjoging berkawan, bukan berjoging sangat. Berjalan aja. Borak-borak, lari sikit-sikit. Jadi saya punya perjogian saya tu terganggu. Terganggu. Jadi saya nak tak diganggu atau terganggu. Kalau boleh saya nak pusing kawasan ni lebih kurang 4 atau 5 pusingan. Okey lah. Sebab dia pusing, besar pusingan dia. Jadi saya rasa selesa, seronok lah bila perjogian saya tu lancar, berjalan lancar, tak ada gangguan. Okey lah. Itu saya cerita saya. Semoga dengan rakaman video ini memberi manfaat kepada yang menonton. Lain kali saya boleh buat video lagi, cerita lain lah pula. Saya melalui gelung-gelung kuning tu, nak balik ni, gelung-gelung kuning yang dapat biasa tengok kan. Tu gelung-gelung kuning hijau biru. Okey, jumpa lagi. Kalau umur panjang, jumpa lagi, InsyaAllah. Tuhan akan taruhkan umur kita. Taklah sampai 1 tahun, agak-agak lah. Kalau 1 tahun bagus juga, kalau sampai macam tu Mahathir. Tapi insyaAllah sihat lagi. Okey, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye.